Ingin saya tegaskan di sini bahawa ini adalah budaya politik yang sangat tidak sehat. Sekiranya seseorang ahli Dewan Negeri boleh dipanggil untuk siasatan hanya disebabkan satu gambar sindiran, mana letaknya kebebasan mencipta dan hak demokrasi? Nescaya kesannya adalah tidak dapat dibayangkan. Sekiranya ahli politik sedemikian yang membuat laporan polis sesuka hati, kalau dia berjaya memegang kuasa pada masa depan, cuba bayangkan apa yang dia akan buat. Dan saya nak tegaskan di sini, politik sindiran, dia sebenarnya tidak bersamaan dengan tindakan memalukan seseorang. Dan dia tidak melibatkan perihal peribadi seseorang. Namun, dia adalah satu cara untuk memberikan maklum balas kepada tindakan, ucapan dan pendirian mana-mana orang awam, khususnya orang politik. Sebagai ketua pembangkang yang selalu disahkan oleh mahkamah, bukan disahkan oleh saya, bukan disahkan oleh DAP, yang disahkan oleh mahkamah, yang selalu buatkan kenyataan fitnah, parti seharusnya menerima kritikan, teguran dan tentangan awam daripada khalayak ramai.